Adinda Sultan Kelantan Tengku Amalin Aisyah Puteri Sultan Ismail Petra berkenan merasmikan persidangan Pandu Puteri yang berlangsung di sebuah hotel di Tunjung petang semalam. Baginda tiba sekitar jam 3 petang dengan berbusana lengkap uniform Pandu Puteri mencerminkan semangat dan sokongan penuh baginda terhadap gerakan Pandu Puteri. Turut mengiringi baginda Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Datuk Yuh Su Keng. Yuh berkata persatuan itu berlandaskan kerangka unity, united networking, inclusive teamwork and youth driven, tidak mengira kaum, agama mahupun status sosial. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Isnin. Persidangan itu berlangsung selama 2 hari bermula semalam hingga hari ini dengan penyertaan hampir 200 perwakilan dan ahli jawatan kuasa persatuan. Dalam pada itu jelasnya Kementerian Pendidikan Malaysia KPM turut menyokong urusan persatuan seiring dengan matlamat negara. Tambahnya, kerjasama erat dengan pelbagai pihak menunjukkan persatuan itu dirahmati, disenangi dan diiktiraf sebagai rakan penting dalam pembangunan negara.